Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengangkap kanak-kanak SK Sebarang Perak. Saya akan menerangkan 5 fungsi bahan dalam peti penerangan cemas. Yang pertama, kain anduh untuk membalut luka pada bahagian yang cedera. Yang kedua, kain kasar untuk menutup luka. Yang ketiga, larutan antiseptik untuk membunuh kuman pada bahagian yang luka. Yang keempat, pin keselamatan untuk menetapkan kain anduh atau pembalut. Yang kelima, pembalut untuk membalut luka pada bahagian yang terseliu. Saya akan mendemonstrasikan rawat luka cala tapak tangan. Mula-mula, sapu luka menggunakan Dettol. Kemudian, tutup tapak tangan dengan pucak anduh. Ketiga, kemaskan bahagian kiri dan kanan. Ikat menggunakan ikatan buku sila dan kemaskan. Saya pula akan mendemonstrasikan cara untuk merawat luka di bahagian dahi. Mula-mula, bersihkan luka menggunakan Dettol. Tutup luka dengan kain kasar. Kemudian, lipat kain anduh ini sebanyak 3 kali. Dan letakkan kain anduh ini di atas kepala mangsa. Kemudian, buat ikatan buku sila. Dan kemaskan. Akhir sekali, saya akan mendemonstrasikan cara merawat patah tangan. Mula-mula, pegang bahagian lengan yang patah. Sediakan kain anduh. Masukkan kain anduh ke bawah lengan yang patah. Pastikan puncak kain anduh selari dengan siku. Bawa kain anduh ke belakang badan mangsa. Lakukan ikatan buku sila. Kemaskan bahagian anduh. Sekian, terima kasih.